sahur kita hari ni. Assalamualaikum kesayangan Kak KM. Kita nak buat kari udang. Okey, udang ni kita dah siang je lah, dah potong, dah buang tahi-tahi dia. So sekarang kita nak tumiskan bawang putih, bawang merah, halia dulu. Lepas tu mesti ada daun kari. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tengok ni. Ni kita punya apa? Rempah kari. Kita dah campur dengan air. Letakkan herba campur sikit. Okay, cukup sikit je. Dia macam herba campur ni kita akan pakai di kala kau buat kari ikan. Kalau kari daging, kari ayam tak. Kari ikan, kari udang, okay, pakai. Lepas tu masukkan daun kari. Okey, semua dah garing elok, kita masukkan kita punya rempah. Masuk semula ya. Jelaskan bekas ni, jangan membazir ya. Tak kira lah kau kaya raya ke, kau anak menteri ke, hidup tak boleh membazir. Sebab di setiap ujung-ujung ni ada rezekinya. Apa dia nak? Cerita tu cakap siapa? Alah, tak ada nak tunjuk buat apa sambal belacan. Dah siap. Ayam goreng kunyit. Next, telur mata. Masak kicap. Masak kicap. Ni maknanya rempah kita dah masak. Ni semua tak boleh kau biar dia kalau kau tengah tumis ni, tengah masakkan dia punya apa nama dia ni, rempah ni tak boleh tinggal. Macam kau dengan kekasih kau lah, kau tinggal sekejap je, kau lepas, kau tinggalkan dia 10 minit je, dia pergi call orang lain. Jadi kau kena sentiasa berwaspada ya. Sebab pasangan kita memang tak boleh dibiar-biarkan. Memang ada yang menunggu. Ramai yang menunggu. Okey, biar lama sikit lagi. Sikit lagi. Okay. Nak letak asam keping. Letak kentang dulu. Nak bagi empuk. Semua dah empuk. Barulah kita boleh letakkan. Masukkan udang. Dia dah masukkan asam keping dan keping. Siaplah, letaklah garam, aji. Senyap. Ni letak air sikit. Letak santan sikit dah. Okay, next kita nak buat ayam goreng kunyit. Ayam potong kecil-kecil, goreng kunyit. Satu goreng ikan masin lama. Tadi dah siap sambal belacan. Okay, 6 lah cukuplah lauk tu. Okay, selamat bersahur. Telur masak kicap, ikan masin gelama, ayam goreng kunyit, kari udang, sambal belacan, ayam sambal. My God.
Gila ngau, sahur macam berbuka weh. Macam makan budak asrama dia. Adik ambil nasi. Sama. Makan. Cinta Karisa mana? Abang Akil mana? Abang Akil.